Sekarang ni satu kampung dah heboh cakap pasal diorang nak kahwin. Papa dengan Mama Rin pula asyik marah-marah Rin. Diorang tak percaya kat Rin sebab Akif nak kahwin dengan orang lain. Macam mana ni Mak Su? Kes kawat tu belum selesai, diorang dah nak kahwin. Arisan tu tak tahu malu ke suami dia tu nanti turun naik mahkamah dengan tuduhan berkawat? Dia memang perempuan tak tahu malu Mak Su. Memang betul cakap Mak Su selama ni. Tapi masalah Rin sekarang, ramai orang dah tahu yang Rin kena tangkap haluat. Itu yang Papa Rin marah sangat tu. Rin, sabar ya sayang, bawa bertenang. Sebulan tu lama lagi, banyak lagi masa. Walau macam mana pun, kita mesti dapat pisahkan diorang. Kalau tak dapat masa bujang, dah kahwin ke, beranak pinak pun, kita usaha juga. Mak Su janji ya sayang. Bye. Kilam ni juga membeli buah daripada kebun kecil di kawasan ini. Kenapa dia orang nak jual? Yang tu saya tak pasti. Tapi macam-macam lah. Kadang-kadang kekurangan tenaga pekerja dan juga tak mampu untuk tambah modal. Sebab itu kalau kita nak maju, saya rasa tentulah kita perlukan tambah modal. Boleh kita tengok ladang? Silakan. Kenapa tu? Ni, sekejap, saya tengok sekejap. Dulu sekejap saya ni. Kenapa pula tu? Tak. Kita tengok bang. Jom. Kami jumpa nanti. Kami tiga orang jumpa nanti. Ini kerja siapa ni? Ya Allah, kenapa ni? Tak tahu lah, Cik. Saya tengok dia. Jom. Bagi. Kepala lu sikit. Ya Allah. Dia masih bernyawa lagi ni. Oh, kalau gitu kita kena bawa hospital ni, Cik. Ya, kita bawa ke hospital. Tolong saya, angkat dia. Ya, tolong. Selalunya kita baca kisah macam tu rasa khabar. Tapi hari ini, ianya berlaku depan mata kita sendiri. Dekat tempat yang bakal menjadi milik kita pula tu. Macam ada petanda lah, bang. Kebetulan aja tu. Kat ladang kelapa sawit, selalu berlaku jenayah macam tu. Saya macam dapat rasakan macam mana mak dan ayah dia rasa bila tengok anak dia macam tu. Kesian. Entah boleh diselamatkan atau tidak, tak tahu. Cuma Allah saja yang tahu. Kita doa saja yang terbaik. Kesian budak ni kan? Budak yang hilang ni. Belum jumpa lagi. Tentu mak dengan bapak dia dah setengah gila kan? Heran betul lah. Kenapa diorang sanggup aniaya budak-budak? Apa yang diorang dapat? Dan kalau semua orang pemikiran dia macam kita, tak adalah jenayah dalam dunia ni. Tapi tujuan penjenayah tu, kalau diorang nak wang tebusan, pilihlah anak-anak orang kaya. Kalau nak seks, pilih orang dewasa. Kita nak cakap macam mana? Dah orang yang buat kerja-kerja macam ni semuanya orang yang tak pakai akal. Asyik nak ikut nafsu aja. Ya, agaknya diorang ni ingat nyawa manusia ni macam nyawa nyamuk, tak ada beza. Keram semua. Ya, jawab je lah. Tak kalah wakil insurans kot. Hello? Hai sayang. Maaf tak sempat balik ofis tadi. Badan melekit sangat balik pada estate. Kau buat apa tu? Tadi saya baca surat khabar. Lepas tu borak dengan Lily. Lepas ni saya nak pergi beli lauk. Hari ni saya kena masak. Malaslah nak masak. Sayang,
Dah lewat dah ni. Tak payahlah keluar. Macam ni. Awak tunggu je saya datang. Kita keluar makan. Ajak Lily sekali. Tak apalah, saya tahu awak penat. Awak rehat ya. Lagipun bukannya lewat sangat. Baru pukul 8 lebih. Awak dengarlah cakap saya. Jangan keluar. Saya rasa macam tak sedar hati je. Kenapa tak sedar hati pula ni? Sayang, janganlah risau. Lagipun dekat je. Saya kan dah biasa pergi situ. Sayang, bagilah saya kebebasan sikit. Kan lepas kahwin saya dah tak boleh keluar seorang-seorang. Tahu pun. Arisa, saya serius ni. Saya betul-betul rasa macam tak sedar hati. Rasa macam... Tak apalah. Awak tunggu saya datang, Saya dengan Lily dah lapar ni. Tak apa, saya pergi sekejap je, saya janji. Saya balik, saya terus telefon awak. Tak ada apalah. Yelah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa tu? Kif saja nak manja-manja. Saya pergi beli lauk dulu, Ingat, ikut jalan pintas. Gelap, sunyi. Yelah. Jalan lurus tu lambat sampai. Nanti lama Akif tunggu. Risau pula.